Okey bang, dalam banyak-banyak handphone ni kan, Aha. mana satu bajet 800, Bajet 800. dia ada 5G, Yang 5G. lepas tu dia paling tahan lasak. Paling tahan lasak. Ha. Aku rasa kau kena ambil yang ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Cik apa? Bang, aku cari handphone bajet bawah 800. Bawah 8 Ada tak? ada? Yang pertama bang Infinix Hot 60 5G. Oh, Handphone 5G paling murah bang. handphone 5G paling murah Harga dia 649. 649. Betul? Okey, baik. So next seterusnya kita ada Tecno baru Tecno Spark 40 5G. Oh, paling baru Paling baru. Harga dia pun sama juga 649 dan bateri dia besar lah 6000. Oh, 6000 bateri, harga Betul. 649. Betul? Okey, menarik. So next kita ada ni New Infinix Note 50X 5G Plus. Ni handphone paling laris bang. Oh, handphone paling laris 5G Plus pula tu. Betul, harga dia 699 sahaja. Oh, tambah RM50 je lah. Betul. So ni Okey. bang, handphone screen paling besar bang. Skrin paling besar. Ni Redmi punya. Redmi. Redmi 15 5G. Okey. Harga dia 729. Okey. Screen dia 6.9 bang. Oh, Besar kan? 69 besar weh. Besar kan? Bateri pun 7000 ni. Betul. So Alright. next screen yang besar. Kita masuk pula storage yang besar. Storage. So ni Honor X7D lah. Okey. Storage dia 512. 512 GB. Betul. Harga 799. Oi, 799 Betul kan? Padu weh. Padu kan? Sesuai masuk gambar banyak. Masuk banyak sesuai. So ni Realme yang terbaru bang. C85 5G. Okey. Ini handphone harga 799 yang paling tahan. Paling tahan Paling tahan. Tahan apa? Tahan lasak, tahan air, tahan semua tahan. Semua benda dia tahan Betul. Dia pakai IP69 Pro bang. IP69 Pro. Betul. Apa benda ni? IP69 Pro ni dia kau semua IP66, 68, 69, 69K. Semua dah paling kau tahan. Betul. Lepas tu dia rekod dunia bang. Rekod dunia? Tengok ni. yo. Rekod holder. Pemegang rekod dunia Betul. Ada 5G pula tu. Ada 5G, bateri pun besar 7000. 7000. Kena pula fast charging dia 45 watt. Yelah bang. Kamera 50 megapiksel. Wah, pakai Sony pula tu. Betul. Ada 5G. Ada 5G, screen 144 Hz bang. Smooth weh. Ultrabyte dia 1200 nit. 1200 nit. Betul. Paling power kan? Betul kan? Cukup cerah paling power. Harga Paling bawah power. 800. Betul, harga 799 sahaja. Aku rasa handphone ni paling berbaloi lah bang. Paling membaloi kan? Memang berbaloi. Boleh abang. Abang cedok tak? Aku memang buat cedok So aku nak cari handphone yang tahan lasak. Tahan lasak, lepas tu mesti kena 5G kan nak tarik ni. 5G, tahan bateri. Betul. So, Realme is 800. the best. The best Boleh lah ni bang. Ada warna apa? Ada warna purple dengan hijau. Warna purple dengan hijau. Ambil hijau abang. Hijau cantik. Abang nak bayar pakai apa? Bayar cash bang. Bayar cash. Okey, kita settle sebelah.